Sekarang ni saya berada di AMK Fried Chicken. Betul, AMK Fried Chicken insya-Allah. Bukan tunjuk sikit, saya boleh tunjuk banyak ni. Ui, banyak, banyak. Tengok kat Kondor depan tu saya dia. ni. Okey, so boleh nampak kita kat sini. Ini adalah ayam AMK Fried Chicken. Kita ada dua jenis, satu original dan satu spicy. Oh, ada dua jenis. So yang penting saiz kita besar. Selain ayam yang besar tu tadi, 8 jenis chicken wing dengan chicken tenders. Cheesy. Ni apa? Cheesy Cheesy. Ya, cheese. Orang yang suka makan cheese, ini saya sangat recommend. Yang suka pedas boleh makan mango habanero. Ni habanero. Habanero betul. Ni garlic soy. Oh, di garlic soy. Okey, kita punya garlic soy pun betul-betul melekat. Selain itu juga kita ada sweet chili. Walaupun dia hitam tapi melekat di hati. Oh, melekat di hati Ada honey butter. Honey butter. Yang mana tengah bergaduh dengan awek ataupun tengah bergaduh boleh datang ke AMK Fried Chicken. Untuk segmen burger kita ada 3 jenis. 3 jenis. Burger yang pertama kita ada ayam crispy, burger ayam crispy. Yang kedua kita ada mestilah kita ada daging. Jadi daging Peminat daging boleh makan burger daging. Oh. Okey, lepas tu kita ada base ayam biasa. Burger ayam biasa. Ya betul. Dah nama pun kedai ayam. Mesti dah tak lari daripada nasi. Dia apa? So nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet. Tengok. Sambal dia ni sekali gigit teringat-ingat kan. Ini sekali gigit esok mesti cari lagi. Ui, teruk. Lepas tu kita ada nasi lemak telur mator. Sambal bukan mak campur dengan ayah sekali. Teruk. Yang nak makan manja-manja dengan kekasih tu, bolehlah berkongsi ni. Tortilla ayam dengan ikan. Kita ada 2 jenis. Okey, kalau datang ke AMK Fried Chicken ni, kita tak ada sos Kita tak ada sos sebab apa? Kita ada sos kita sendiri. Yang lagi best dekat AMK Fried Chicken ni, kita ada macam-macam air. Antaranya kita ada kopi. Kopi ada? Latte ke, tak latte ke. Kita ada air soda, air sparkling ada, air tea ada. Refreshing lah. Ya, refreshing. Pada orang ramai yang luar sana nak tahu di mana AMK Fried Chicken, korang jangan risau. Sekarang kan teknologi canggih. Korang buka je Waze, type je tu. AMK Fried Chicken. AMK Fried Chicken. Ya, terus keluar dan terus sampai. Kalau peminat nak makan ayam, kita buka antara jam pukul 11 pagi sampai 12 malam. Hari-hari buka lah? Hari-hari buka.